tunjuk secara detail ataupun secara pembayang fabak yang mana fabak ni adalah kitab yang kita akan gunakan jadi kelas ni adalah kelas bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita akan menggunakan Al-Quran lah, maknanya siapa-siapa ada mushaf boleh guna, sama ada yang ada bahasa Arab atau tidak. Yang ada, maksud saya tu bahasa Arab pula, bahasa yang ada yang terjemahan kadang-kadang kita ada Quran ni yang mana macam ni lah contohnya, macam ini, yang mana dia ada pada setiap perkataan itu ada terjemahannya. Jadi boleh nak gunakan, namun kita sebutkan di sini dia mungkin kita lebih guna kepada kitab formula ni dan guna cara untuk terjemahan dalam formula ni supaya kita lebih memahami uslub bahasa Arabnya. Jadi bukannya hanya dengan melihat terjemahan itu kita boleh tahu bahasa Arab dengan begitu saja yang seperti dalam Quran tu. Namun ia membantu. Jadi siapa-siapa ada Quran yang ada terjemahan sekali, maka boleh digunakan. Tapi ana syorkan semua yang hadir untuk beli kitab fabak ni supaya dia setiap seorang ada formula tu boleh rujuk pada formula yang ada dalam kitab ini untuk ulang kaji. Itu penting sebab ana pernah mengajar bahasa Arab sebelum ni dengan kitab Madinah. Ada di antara antum ni yang ikut kelas tu. Jadi apa yang berlaku ialah dalam kitab Madinah ialah lebih kepada bahasa Arab komunikasi. Jadi bila komunikasi tu dia akan menggunakan dia tidak ada dalam kitab itu apa-apa kaedah bahasa Arab, kecuali sikit-sikit lah, ada disebutkan. Namun pada semua majoriti dalam apa yang terkandung dalam kitab tu tak ada apa dia panggil tentang formula ke ataupun nahwu ke atau grammar lah. Jadi apa yang saya terpaksa buat ialah saya terpaksa dictate, saya terpaksa beritahu inilah kaedah dia, ini kaedah nahwunya, ini kaedah sarafnya. Jadi yang menulis tu okey, mungkin dia ada ulang kaji, tapi yang tak menulis tu memang tak ada ulang kaji. Jadi rugilah, jadi rugi. Jadi kita eloknya dapatkan kitab ini, jadi boleh kita ulang kaji bila-bila masa. Dan penting ada sebut dalam video pengenalan itu, iaitu perlu kita tetapkan masa setiap hari untuk ulang kaji. Letak macam 15 minit, 20 minit ke setengah jam ke ulang kaji. Jadi hari-hari itu ada bersama dengan Al-Quran dan juga kaedah nahwu. Dan juga apabila kita membaca Quran tu, kita pun guna juga cuba praktiskan apa yang ada dalam kitab fabak ini. Jadi ia sangat membantu insya-Allah. Jadi kita akan lalui satu persatu formula itu. Cuma hari ini insya-Allah saya akan cerita ataupun tunjuk sedikit sebanyak apa yang terkandung dalam fabak ini. Mungkin hari itu ada bagi link saja. Okey. Baik. Okey, kita bahasa Al-Quran bahasa Al-Quran, maka kita lihat di sini pada indeks fabak ni. Indeks fabak ni kan dia guna sini macam sini kunci dia iaitu surah Al-Fatihah. Kuncinya surah Al-Fatihah sebagai untuk formula nombor 1 contoh. Jadi kemudiannya dia nyatakan kategori perkataan Arab. Betul, ini muka surat apa lah. Jadi itu formula nombor 1, dia punya kunci dia ialah pada surah Al-Fatihah.
Kemudiannya ada apakah formula yang terkandung dalam formula 1, apakah tajuknya. Kemudiannya nombor 2 pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi benda yang kita biasa, jadi kitab ini akan memudahkan bagi kita dengan adanya surah-surah ataupun kita kata benda yang Al-Quran, ayat Al-Quran yang mana kita dah biasa, cuma kali ni kita akan kaitkan apa yang kita baca tu dengan formula dia. Jadi dengan itu dapat insya-Allah kita ingat formula itu dengan mudah. Ini satu cara yang baik. Ana dulu pun ada juga nak buat sesuatu macam ini. Lepas tu masya-Allah Syekh kita iaitu Ustaz Abu Nibras, dia telah buat kitab ini dengan lebih awal, malah dia mempunyai pengalaman dalam pondok, pengajar pondok dan juga dengan di universiti juga, di Universiti Jordan lagi. Maknanya ilmu beliau lebih lengkap bagi Ana, lebih lengkap untuk membuat kitab ni lah. Jadi harapnya insya-Allah kita dapat gunakan dengan baik. Okey, jadi ini macam ni nombor 1, formula nombor 2 auzubillah. Formula nombor 3 dia kat sini dia guna satu perkataan aja. Satu perkataan, tapi dekat situ ada formula yang berkaitan. Maknanya aku, contohnya. Dan seterusnya, begitulah keadaannya, yang mana dia akan beritahu satu persatu. Kita ambil contoh. Ambil contoh. Sebelum kita masuk dalam kelas ni, biar kita faham apa yang kita akan pelajari lah. InsyaAllah. Jadi pembayang maknanya di awal ni adalah kalau beli kitab je, macam sini saya ada kitab dia ni. Alhamdulillah Ustaz Abu Nibras dia printkan besar tuan. Jadi adalah kita pernah tua ni, mata pun agak juga lah kan. dah tua, dah kurang kurang berupaya. Jadi di sini ada di awal ni ada juga pembayang. Kemudiannya dalam lepas itu dia akan ada secara detailnya, setiap formula. Jadi ini dalam kitab ini. Baik, kita tengok kepada formula nombor 1 ni contoh. Okey, formula nombor 1. Ni contoh ni. Ini contoh lah. Dia belum lagi kitab ni berapa Kitab ini itu nak bagi berapa tu? 70. Dah terlupa. Kitab ni 60 harga silap 60. Harga 60. 60 postage RM10. Harga 60 69. Harga 69, sorry. 69. Harga 69, postage RM10. Postage RM10. Ya, betul. Baik. Lagi. Oh, dalam form tak ada tak ada harga lupa lah. Okey. Nanti Ana masukkan dalam form tu. Tapi 69 dan 10 69 dan 10. Maknanya terus bayar sekali berapa tu? 79 79 dapat buku dan juga postage sekali lah. Postage sekali. Kecuali kalau nak collect sendirilah, tapi yang itu kena hubungi dengan ustaz ataupun orang yang menguruskan tu. Biasanya ada nombor telefon dalam borang tu, jadi boleh call ataupun message
Kemudiannya kalau nak arrange collect sendiri, silakan. Collect di mana, itu Ana tak pasti. Ustaz apa ada di sini kot rasanya? Ustaz Abu Nibras? Collect di mana kalau boleh collect? Rasanya kalau tahu tadi dia sepetaling rasanya, tapi pasti. Nanti kita tunggu dia punya respon. Akan dihantar melalui pos laju. Okey. Itulah, kalau nak collect sendiri ke tidak, tak dibenarkan. Boleh okey, kalau nak collect sendiri boleh. Jadi kat mana tu? Area mana tu? Okey. Hubungi nombor tu telefon hubungi nombor. Okey. Jadi itu selesai. Cuma Ana sendiri kalau ada sesiapa yang rasa ada masalah, kekurangan sikit, maknanya untuk sementara, jadi Ana boleh cuba dapatkan untuk didahulukan duit tu. Ini special lah, ada special lah untuk orang yang ada dalam kelas ni lah. Untuk ada dalam kelas ni, siapa-siapa yang mahukan apa dia panggil, nak beli, boleh isi borang, kemudian message WhatsApp saya, WhatsApp Ana, untuk beritahu bahawa perlukan bantuan, perlukan bantuan untuk dahulukan wang dulu. Jadi Ana akan dahulukan dulu, kemudiannya bila dah sedia untuk bayar, boleh bayar. Okey. Okey, kita pergi kepada formula. Formula ini contoh saja, belum, maknanya setiap formula ini bukan macam ni lah. Bukan ini sahaja, maksudnya dia ada ceritanya panjang. Tapi ini yang contohnya. Contohnya formula 1 suratul Fatihah. Jadi kategori perkataan Arab, ismun, fi'lun, wa harfun. Ini pembahagian perkataan Arab lah. Jadi apa yang anda akan buat ialah anda akan baca formula. Tak tunjuk dekat sini kita, sebab anda tak ada soft copy, dan anda akan tayangkan di sini surah ataupun ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu anda akan tayangkan, anda akan sharekan. Jadi anda tidak akan share kitab macam ini, macam hari ini lepas ni kita tak sharekan kitab, sebab kitab hanya ada hard copy saja. Dan yang penting yang bagusnya juga buku ni, dia ada dalam tu tempat untuk catatan. Catatan dan perkongsian formula kat sini. Jadi ada macam sebelah setiap formula tu ada dia punya tempat untuk catatan. Jadi tidak perlulah kita conteng-conteng dalam buku tu dekat kata-kata kan. Jadi kita ada tempat untuk tulis. Jadi itu bagusnya kitab ni. Alright. Jadi okey, contohnya kepada formula 1 macam ni lah dia akan sebutkan. Tapi penting dia sebutkan di sini dalam bahasa Arab. Ismun, fi'lun, wa harfun, sebab apa? Ini adalah kaedah ataupun tentang perkataan Arab lah, perkataan Arab apa yang ada. Jadi dan juga macam contohnya dekat sini macam ini, harf jar. Yang ini isim. Yang ini isim, yang ini jantina isim, dan seterusnya. Kita akan dapati dia ada menggunakan kataan ataupun istilahnya dalam bahasa Arab, makrifah. Ini penting sebab kalau tak tahu dalam bahasa Arabnya dan kita membaca kitab bahasa Arab, takut kita terjemah pula. Terjemah sesuatu yang asalnya adalah cerita tentang kaedah. Contohnya macam makrifah ni. Makrifah. Kita
Makrifah ni kalau dalam bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, nahu maknanya sesuatu yang penentuan spesifik, maknanya sesuatu yang dah ditentukan ataupun nama yang ditentukan secara spesifik. Maknanya dia ada, biasa ada alif lam, ada alif lam. Ataupun ada nama orang macam ini, Omar contohnya. Tapi kalau kita letak situ, ini isim ma'rifah, kita kata isim ma'rifah, ini nama yang merupakan ma'rifah. Tapi kalau kita tak tahu itu kaedahnya, kita terjemah tu. Ma'rifah maksudnya pengetahuan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, pengetahuan. Tapi dalam kaedah nahu bukan maknanya pengetahuan. Jadi memang ada kadang-kadang orang yang menterjemah, dia silap. Dia terjemah sekali sesuatu yang merupakan istilah. Yang istilah dia terjemah sekali. Jadi, ataupun ada yang nama orang. Nama ulama contohnya. Dia terjemah. Contohnya ada pernah saya nampak Mula Ali Al-Qari. Mula Ali Al-Qari. Lalu penterjemah tu dia tak tahu itu nama seorang ulama yang telah buat syarah kepada Sahih Bukhari. Lalu dia terjemahkan nama tu sendiri dia terjemahkan. Jadi nampak macam, saya tak ingat apa nama yang mula-mula tu. Lepas tu dia Ali tu atas, ke atas, Al-Qari, Qari, pembaca Quran. Dia terjemah terus. Jadi salah lah. Salah lah, tak tahulah apa makna jadi buku tu kan, apa yang dia ayat tu dah jadi makna lain. Jadi ini adalah banyak kesilapan-kesilapan penterjemah. Jadi itulah salah satunya sebab mana banyak beri penekanan tentang bahasa Arab. Tentang bahasa Arab. Dalam belajar, dalam mengajar bahasa Arab pun ya, dan dalam mengajar kuliah-kuliah pun pentingnya tidak bergantung kepada kitab terjemahan. Kitab terjemahan contohnya kitab Indonesia, contohnya banyak kitab Indonesia yang menterjemah kitab-kitab Arab. Memang kalau baca tu kita rasa macam dah berilmu, tapi kita tak tahu kat mana yang dia silap terjemah. Macam mana sendiri bila baca tu bolehlah kita detect kan, yang mana ada biasa baca dia boleh detect mana silapnya, dan ada juga beberapa kali tunjukkan kesilapan-kesilapan ni. Jadi ini satu benda yang menjadi masalah yang boleh menyebabkan ilmu tu jadi berselau. Kadang-kadang benda yang sepatutnya positif jadi negatif. Begitu. Jadi itulah, kena hati-hati. Jadi belajar bahasa Arab penting, menggunakan istilahnya pun penting, dan satu lagi pentingnya juga ialah supaya kita tak akan disesatkan ataupun tidak di misinform oleh orang lain. Mungkin ada yang jelas ustaz ke, ataupun yang orang berilmu ke, yang kadang-kadang maaf cakaplah, ada yang ustaz tapi bahasa Arab pun tidak berapa mahir. Ada yang tidak berapa mahir. Jadi apa yang berlaku ialah terjemahan, bacaan pun lari, terjemahan pun lari. Jadi bila macam tu kita ambil ilmu dari dia, macam mana kadang-kadang salah terjemah menjadi salah info, salah, kalau dia akidah, salah akidah lah. Jadi masalah besar. Okey, jadi ini pembayangnya lah. Pembayang ni macam ini, disebutkan secara semua formula-formula yang ada. Kemudiannya dalam pembayang ni juga ada di belakang di sini. Okey, ada tata cara, kaedah. Jadi nanti kita akan juga bila ada ayat Quran yang disebutkan, kita akan baca. Contohnya dalam ini ada ayat Al-Quran.
Sini. Kita tunjuk. Kita tengok kat sini. Okey, ni formula nombor 1. Formula nombor 1. Suratul Fatihah. Kategori perkataan. Okey, dia ada dalam bahasa Arabnya. Apa ni kategorinya. Kemudiannya ada contoh-contoh. Contoh-contoh ni. Ini surah Al-Fatihah. Kemudian A'udzubillah. Kemudian Bismillah. Semua ada dengan maknanya sekali lah. Terjemahannya sekali. Jadi, bila macam ini kita akan baca. Dan antum juga akan ulang. Tapi, bila baca tu bukan baca macam berlagu macam tu. Sebab kita belajar bahasa Arab. Jadi kita nak baca tu yang mana kita dapat fahami. Jadi bila baca ni, kita akan baca contohnya. Surat Al-Fatihati. Surat Al-Fatihati. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baca semua tanda-tanda ni. Baca semua tanda-tanda ni. Ada dalam kaedah ni ada sebut tadi. Tata cara. Tata cara itu untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Kena dilakukan dalam 4 pusingan pengajian, iaitu pembacaan setiap ayat dilakukan tanpa dendangan berlagu, tanpa taranum. Sebaliknya dibaca dengan secara senada, bacaan langsung. Macam baca buku lah, macam buku. Jadi setiap baris kalimah dibacakan dengan lengkap tanpa dimatikan baris huruf terakhir kalimah, meskipun pada saat waqaf ayat. Maknanya macam tadi, macam ni tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan baca macam tu. Jadi ini nak bagi tahu, ni kelas kita ni nak bagi tahu cara-cara kita akan kelulakan kelas ni lah. Kita akan buat kelas ni macam mana, begini. Jadi kita akan baca kaedah, beri penerangan sikit sebanyak, kemudiannya baca ayat-ayat, contoh-contoh ayat yang diberikan dalam kitab. Jadi ayat-ayat ini semuanya ada yang berkait dengan formula dia. Jadi setiap kali kita baca, kita akan cuba kita identify formula dia lah. Kemudian bacaan itu adalah dengan cara senada dan tidak mati macam mana bila tutup, mana bila kita berhenti pun kita tidak kita tidak berhenti dengan tidak menyebutkan barisan hujung sekali. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Okey. Kemudiannya dibaca berasingan dengan diselang-selikan terjemahan. Setiap ayat dibaca berasingan dengan diselang-selikan terjemahan setiap kalimat. Jadi kat sini, bila baca tu, tujuannya adalah kita dapat satu, baca ayat itu kita dapat lihat dengan mata kita, dan kita baca dengan kuat tu kita dapat dengar juga sekali dengan telinga, dan lagi satu lagi kita ada penumpuan hati tu. Jadi kita baca sebenarnya bukan dengan nak tumpukan kepada lagu. Jadi ini kebiasaan ya. Anda pernah lihat video Syekh Aiman yang ulama dalam dalam Quran, ulama Quran. Syekh apa tu? Syekh Aiman lah. Jadi Syekh Aiman tu dia bila dengar bacaan, ada orang Indonesia, ada orang yang mana yang bacaan ni berlagu sangat. Jadi dia pun buat teguran. Dia kata hati-hati, jenis bacaan jenis macam ini bukan dimaksudkan dengannya Al-Quran ni. Maknanya Al-Quran bukan diturunkan untuk baca macam ni. Kita baca sebenarnya Al-Quran ni untuk hidayah. Untuk kita ambil apa yang terkandung, nak faham, dan kita nak ambil hidayah tu untuk kita amalkan. Bukannya untuk kita baca dengan tumpukan kepada lagu ni, bayati lah ini, lain lah lagu dia, kemudian dia nak betulkan lagu dia tu. Lagu tu je yang betul.
yang penting. Yang dia punya isi kandungan itu tak ada. Jadi kita kat sini bila baca dengan ayat Quran ni, kita perlu ada 3 perkara, 3 T tu lah. Iaitu penglihatan, maknanya kita baca, kita lihat ayat itu, kita baca dan ulang. Kedua, kita akan buat pendengaran. Apa yang kita baca tu sebenarnya kita kena baca cuba dengan betul, tapi tanpa berlagu-lagu tu. Kita baca macam kita baca biasa je lah, senada. Jadi bacaan itu, setiap perkataan tu kita dengar sekali, ya. Dan kita cuba tumpukan hati dari segi apa? Nak tengok maknanya. Tengok maknanya. Jadi kat sini dikata berikan sepenuh perhatian kepada bacaan ahli ijma'. Jadi kalau sini mungkin, kalau dalam kelas tu mungkin kita seorang-seorang baca lah. Kalau macam sini mungkin boleh juga. Tapi kita tengok macam mana. Kita akan cuma, Ana kurang suka sikit lah kalau ada di antara kita ni, ada yang wanita, ada yang perempuan, ada yang lelaki. Jadi mungkin kita jaga bab itulah, jaga bab situ supaya tidak menjadi fitnah. Jadi kita, Ana bagi anak lelaki insyaAllah boleh kita minta mereka baca. Yang perempuan mereka baca sendirilah, ulang dengan sendiri, ya. Jadi dengar apa yang dibacanya, dan penglihatan itu dengan penglihatan tertumpu pada ayat mushaf yang didengari, dan perhatian kepada makna kalimah yang diterjemahkan. Perhatian pada makna kalimah yang diterjemahkan, itu penting. Jadi tumpuan hati tu, bila kita baca tu, kita nak cuba fahami sekali. Sebab kita satu, bukan masalah kita sebab kita bukan orang Arab. Kita dah dilatih dari kecil untuk baca Al-Quran tanpa memahami. Jadi kita bila baca Al-Quran itu dengan cara berlagu tu, memang automatik kita tak ada tengok makna. Tak tengok makna. Ini masalah kita. Jadi tukar cara tu, tukar kepada baca tanpa lagu. Kemudiannya dengan situ kita tumpukan satu-satu, cuba lihat maknanya, ya. Okey. Kaedah dia juga guna mushaf kosong tanpa terjemahan atau tafsiran. Itu boleh terbaiklah. Tapi kalau ada pun kata kita ada baik buruknya juga, ada baik buruknya juga kalau ada yang terjemahan tu, sebab apa, bila ada terjemahan tu kita tend to associate, kita kata perkataan ni makna inilah terjemahannya, perkataan ni terjemahan dia, inilah dia yang ditulis tu. Tapi tidak semestinya, jadi ala kulihal, sebab kita belajar secara begini, mana ada guru, jadi guru boleh menambah ataupun dia boleh berikan penerangan lah kat mana kena jaga, sebab kita ada perkataan-perkataan yang berbeza-beza. Contohnya perkataan ad-din, ad-din itu datang dalam Al-Quran dengan ada makna yang berbeza-beza juga. Kalau macam ad-din dalam Maliki Yaumiddin, ad-din itu bermakna hari pembalasan. Ad-din itu ialah pembalasan yang berjazak. Kalau kita lihat kepada makna lakum dinukum waliyadin contohnya, yang itu ad-din di situ boleh terjemah sebagai agama ataupun boleh terjemah sebagai amalan. Seperti Syekh Uthaymin, dia kata itu lakum a'malukum walana amaluna. Jadi kata mana itu amalan. Ada pula ayat dalam lain, contohnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku dah lengkapkan bagi kamu agama kamu. Din di situ agama. Jadi perkataan sama, din, tapi maknanya berbeza-beza. Maknanya berbeza-beza. Jadi di situ kena orang kata perlukan kepada bukan hanya kepada terjemahan makna ataupun perkataan saja. Kita bukan nak tahu perkataan saja. Kadang-kadang kita perlu kepada penafsiran juga. Jadi ini perlu kepada guru lah. Perlu kepada guru untuk membantu. Jadi kalau tak ada
agak sukar jugalah, agak sukar. Nak kenal mana yang bukan, mana tidak. Ini ada yang lebih kurang. Jadi kita akan ceritakan itu satu-satu. Setiap ayat dibaca dengan berasingan, baca ayat dengan penuh perhatian, sebut makna setiap kalimat secara berasingan, baca ayat penuh sekali lagi, kemudian dia baca terjemahan penuh bagi ayat berkenaan. Jadi kat sini dia selang-selang lah di sini, maknanya baca ayat tu, betul baca terjemahan, kemudian baca lagi ayat, baca lagi terjemah. Jadi ada pengulangan di situ, dan kita sebenarnya masih kita mengulang itu bukannya mengulang semata. Bukan kata ini adalah ulangan macam kena kena denda di sekolah. Okey, kamu tak beri perhatian ke sekolah, jadi kena tulis apa dia panggil tu, kena tulis ayat ni 100 kali, ulang, ataupun kena cakap perkataan ayat ni ulang 100 kali. Jadi bukan macam tu. Bila ulang macam tu apa jadi? Tak ada makna dia. Makna dia hilang. Walaupun kita faham maknanya, tapi kita baca tu sekadar baca sajalah, hilang dah maknanya. Jadi kita tidak mahu macam tu. Alright? Okay. Okay, dan macam ni, ini surah Al-Fatihah sebagai dia punya kunci dia lah untuk melihat formula tu. Kalau dekat sini pun ada juga ayat lain, surah Al-Baqarah contohnya macam ni. Jadi kemudiannya ada yang macam ini, ada ayat lain, dan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini surah Al-Baqarah lagi. Ada, maknanya setiap kali ada satu formula, kita akan ada kita punya dipanggil contoh-contoh ayat. Contoh-contoh ayat mengandungi formula yang kita sebut tadi. Okey. Kemudian kita akan test ataupun kita akan minta setiap seorang daripada hafalan dia. Ni antum semua ada hafal Quran, sebahagian daripada Quran atau semuanya. Jadi apa yang kita hafal ataupun biasa, kita boleh cari. Contohnya kat sini kita kena cari ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Okey. Cari ismun dalam ayat yang kita biasa baca. Kemudiannya nyatakan. Cari fi'il ataupun cari harf contohnya. Jadi yang berkait tu bukan ambil daripada sini, kita ambil lain pula. Ini yang mana yang kita dah biasa sendiri, jadi masing-masing boleh cari sendiri. Jadi itu, dengan cara itu at least kita bukan hanya setakat kita go through apa yang dalam kitab ini dari segi ayat-ayat. Kadang-kadang ayat, kebanyakannya ayat di sini mungkin kita pun tak tahu ataupun tak hafal. Jadi kalau tak hafal, kita carilah yang mana yang kita hafal. Mungkin ada kaedah yang kita baca tu. Jadi itu salah satu cara jugalah yang kita akan gunakan, insyaAllah. Okey, jadi daripada sini kita nampak okey, macam sini formula 1 surah Al-Fatihah, kemudiannya ayat-ayat lain dengan digariskan, kemudiannya perhatian ni contohnya keseluruhan perkataan yang digariskan dalam ayat di atas adalah kategori isim. Okey, dia beritahu. Kemudiannya ini pula fi'il. Ini fi'il. Kemudiannya yang ini pula, yang ini harf. Okay, jadi dia bagi contoh bagi setiap. Okay. Kemudiannya kat sini kita kena cari dalam lain lah. Kita boleh tulis kat sini. Jadi itu anda kata tu, kalau eloknya antum dapat beli kitab ni, dapat tulis ni dalam buku ni. Dalam tulis ni dalam buku ni supaya kita bila dah cari itu kita tak lupa. Kita tak lupa boleh cari. Kemudiannya kalau yalah, sekali kita boleh cari maknanya sekali ke, ataupun itu kemudian lah, maknanya yang pentingnya kita nak faham formula dia untuk kita di dalam kelas ni. Okey, jadi itu cara dia lah, itu cara dia. Itu cara kita akan belajar kitab Fabak ni. Jadi anda tak pasti yang mana yang datang kemudian tu boleh nampak ke form
borang order buku tu? Borang order buku. Siapa yang baru masuk tu boleh nampak tak? Mana share balik lah. Tak nampak Ustaz. Borang. Tak nampak Ustaz. Nampak ya? Okey. Mana share di sini. Okey. Ana boleh, rasanya Ana itu ada sekejap. Nanti kita pembayang tu ada dalam ni. Sekejap ya. Pembayang tu ada Ana share dalam iklan, tapi mungkin ada yang tak perasan ni. Ana share di sini. Boleh download pembayang ni. Jadi untuk hari ini kita boleh go through formula nombor 1 lah. Okay, formula nombor 1. Jadi untuk sikit lah dan insyaAllah next class kita akan go through dengan lengkap lah. Cuma nak share di sini. Sekejap. Mana pembayang ni? Oh ni. Ini link link untuk pembayang. Ini link untuk pembayang Fabak. Jadi boleh download dulu. Kita untuk kelas hari ini kita akan guna PDF dulu lah. Sebab rasanya ramai ni yang tak ada buku. Okey, kita akan guna PDF dia dulu. Link okey tak? Okey. Okey, jadi boleh guna link yang ada dalam. Okey, ada pin di sini. Okey. Ya. Nak bagi masa seminit untuk download daripada ni. Ini pembayang maknanya bukan full book, bukan semua. Jadi kita akan buka daripada muka surat 26. Download, kemudiannya buka muka surat 26. Download guna handphone pun boleh. Jadi kelas kita akan insyaAllah kelas 9.30 ataupun mungkin 9.45 lah. 9.45 kita akan mula kelas sampai 10.30. 9.45 hingga 10.30. Jadi kalau ada masuk awal tu 9.30 pun tak ada masalah. Cuma kita akan start tu 9.45. 9.45 supaya 9.45 tu dah boleh start lah. Tidak ada yang baru nak masuk. Okay. Baik, kita lihat kepada formula nombor 1. Formula nombor 1. Okay, ini dia. Okay. Formula nombor 1 iaitu suratul Fatihah. Okay. Suratul Fatihah. Jadi apa pun mula dengan suratul Fatihah dululah. Itulah pembuka kepada Al-Quran dan juga pembuka kepada formula kita. Jadi surah Fatihah a'zamus surah,
surah yang paling agung dalam Al-Quran. Baik. Formula nombor 1 ya, Surat Al-Fatihati. Surat Al-Fatihati. Jadi kategori ya, Muka surat berapa? muka surat 26, 27. 7. Okey. Okey, jadi okey, formula nombor 1 ni adalah tentang apa? Tentang pembahagian perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Ataupun di sini kategori perkataan Arab. Maksudnya kategori di sini kita boleh bagi kepada 3 kategori bahasa Arab. Kalau kita baca apa-apa perkataan Al-Quran ke ataupun bahasa Arab dalam apa-apa dalam bahasa Arab, dia punya perkataan tak lari daripada 3 ni saja. Jadi dia adalah yang satu ismun, yang kedua fi'lun, dan ketiga harfun. Ismun ataupun biasanya orang sebut isim lah. Kalau orang gila isim pun bagi gila isim juga. Itu daripada perkataan ismun lah tu. Isim. Ismun. Ismun. Okey. Jadi keseluruhan perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 kategori sahaja, iaitu ismun, fi'lun dengan harfun. Okey. Ini kena faham betul-betul Ada 3 ni saja. Okey, ada 3 ni saja yang boleh kita bagi setiap perkataan bahasa Arab. Jadi bila kita ada 3 kategori ni, tujuannya kita nak bagi tahu ada 3 ni sebab apa? Kita nak kenal 3-3 ni, baru kita boleh faham ayat. Bila kita kenal salah perkataan-perkataan ini, sama ada dia isim ke, fi'il ke, ataupun harf, ismun, fi'lun ataupun harfun, mana satu. Jadi bila kita dah kenal, baru kita boleh lihat kefahaman ayat tu. Dan nak kenal dia tu, dia tanda-tandanya. Tapi itu kita masuk formula kemudian. Tapi yang penting sekarang ni kita nak lihat ialah ada 3 perkataan dalam bahasa Arab, iaitu satu ismun ataupun di sini tulis isim, fi'lun ataupun fi'il, harfun ataupun harf. Okey. Apa bezanya 3-3 ni? Okay, kita lihat kat sini. Bezanya ialah isim. Isim apa? Ismun ialah perkataan yang menunjukkan nama manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat atau sifat. Jadi kita boleh bayangkan lah, maknanya kat sini kalau isim, dia kalau nak kenal sesuatu, seseorang, ataupun nak tahu sifat dia. Jadi kat sini, kalau manusia nak kenal dia siapa? Nama lah, isim lah. Dalam bahasa Melayu, nama. Jadi nama manusia. Ataupun kita kata jenis manusia, boleh juga. Macam punya, contohnya insan. Ataupun haiwan. Kalau nak kenal haiwan itu, ataupun nama spesifik dia ke ataupun tidak ke, kita kata haiwan, isim lah. Tumbuhan pun, benda, tempat atau sifat. Sifat pun jadi isim, jadi nama. Macam kita dalam bahasa Melayu, sifat kita panggil apa? Sifat lah. Sifat. Jadi sifat itu adalah isim juga. Sifat itu adalah isim. Jadi dia ada nama, benda atau manusia atau haiwan, tempat ataupun sifat. Sifat ni macam sifat seseorang itu. Dia apa dia panggil, Samin contohnya.
Rajulun samin. Samin, dia gemuk. Samin. Ada sifat. Samin ialah nama, isim. Okay. Yang satu lagi di sini, fi'l. Fi'l. Fi'l ni ialah perkataan yang menunjukkan perilaku ataupun perbuatan. Perilaku ataupun perbuatan. Maknanya dia adalah yang mana ada di situ sesuatu perlakuan lah, perbuatan lah. Verb dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu perbuatan. Okey, jadi guna perkataan-perkataan terjemahan ni banyak-banyak ni supaya senang nak faham lah. Okey, jadi fi'il ialah perbuatan. Tapi perbuatan ni macam mana dia punya detail itu, kata kerja, kata kerja. Itu dalam bahasa Melayu. Jadi detail-detail tu nanti dalam formula. Itu kita jangan kacau sekarang. Kita sekarang ni nak tahu hanya kategori perkataannya tu. Nombor 3 iaitu harf. Harf. Kalau bahasa Melayu, harf ni kalau kita nak tengok dia punya perkataan sama macam perkataan kita huruf. Asalnya memang bahasa Arab pun huruf tu. Cuma huruf bagi bahasa kita ialah setiap huruf macam A, B, C tu huruf. Tapi dalam bahasa Arab, harf ni apa? Perkataan atau gabungan perkataan selain dari kategori isim atau fi'il. Jadi perkataan atau gabungan perkataan selain dari kategori isim atau fi'il. Jadi kita dah tahu isim apa, iaitu nama kepada manusia, haiwan, benda, tumbuhan, atau sifat, tempat. Fi'il ialah kata kerja atau perbuatan. Harf selain daripada dua. Selain daripada yang dua di atas. Selain daripada dua di atas. Ataupun kat sini Inul guru bahasa Malaysia kot tu. Kata hubung. Kata hubung. Okey. Alright. Contohnya adalah seperti perkataan-perkataan yang terdapat dalam susunan ayat. Okey, yang ni kita biasa. Siapa tak biasa baca ni? Sini biasa semua. Satu perkataan yang bila kita nak baca Al-Quran pertama kali, baru nak baca, kita sangat-sangat disyorkan untuk baca A'udzubillah dulu. Kemudian lepas tu Bismillah saja pun cukup. Okey, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iaitu terdapat susunan ayat ni, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Setiap kali kita memulakan bacaan Al-Quran, kita ada baca ni. Jadi kat mana dia? Jadi kita tengok ke bawah ni nanti. Jadi kita tengok contoh perkataan-perkataan berkaitan dengan formula ini adalah seperti di bawah ni. Okey, perkataan ini sendiri, Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihati. Surat Al-Fatihati. Okey, biar kita baca dengan dia punya setiap tanda tu sekali. Fathah, Dhamma, Kasrah. Fathah ataupun baris atas, Dhamma baris depan, Kasrah baris bawah. Jadi baca semuanya apa yang tertulis kat sini. Supaya apa? Supaya ada benda-benda yang menjadi sebenarnya dia jadi disebabkan oleh kaedah. Jadi yang itu kita cerita kemudian, tapi kita untuk sementara ni kita baca je, tapi baca biar semua. Surat Al-Fatihati, ikut Surat Al-Fatihati. Surat Al-Fatihati. Surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihati. Okay. Kemudian ini perkataan ni Okay. Ikut ataupun baca selepas saya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan sangat direjam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan sangat direjam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan sangat direjam. Okey. Okey, dua ni dulu. Satu perkataan di atas ni. Dua perkataan di sini, dua-dua perkataan sini ada perkataan, kategori perkataan di atas, iaitu isim. Itu isim. Mula-mula ini surata ataupun surah ialah isim. Al-Fatihati isim je. Isim dan isim. Ini dua-dua isim. Ada kaedah nak cerita ke sini tapi bukan hari ini. Lain kali insyaAllah. Kemudian ada di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita boleh tengok ada tiga dalam yang kita sebut tadi kategori, iaitu a'udzu ini fi'il perbuatan, iaitu aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Billahi dengan, ni ada dengan ni. Ini bahasa Melayu dengan, dalam bahasa Arabnya ba ni, bi. Ba ni ialah harf. Dia bukannya kata perbuatan dan dia bukannya isim, maka dia harf. Billahi, Allah, perkataan Allah, isim lah, nama Allah kan. Min ataupun mina, di sini mina, sebab dia, kenapa dia baris atas ni, sebab okey, setiap perkataan yang ada yang bergaris tu adalah isim. Okey. Jadi kat sini mina, min, sebenarnya min na ni sebenarnya sebab apa? Sebab ada alif lam ni, dekat seperti di perkataan selepas itu. Jadi dia tahrik kat situ lah. Jadi a'udzu billahi min, min ni maksudnya ni harf jar, ataupun harf lah maksudnya, harf. Iaitu ni kata hubung, kata apa tadi, kata hubung ataupun yang selain daripada isim ataupun fi'il, iaitu harf lah, ni harf. Asy-syaitan yang ni bergaris itu isim. Ar-rajim ini pun ialah isim. Jadi asy-syaitan kita tahu apa dia, iaitu si syaitan tu lah, si syaitan. Tapi ar-rajim, ar-rajim bermaksud okey. Ini tu daripada penulis ni dia kata terjemahan yang berhuruf besar merujuk kepada terjemahan bagi isim tersebut ataupun berkaitan. Okey. Jadi itu kaedah dia lah dalam terjemahan yang dalam kitab ni. Okey. Jadi ustaz kata, penulis ni kata, iaitu a'udzu, di sini aku berlindung, di sini fi'il sebab dia tak baris besar, dia tak huruf besar. Dengan ni pun tak huruf besar. Allah, ini isim. Isim ni kalau huruf besar dia berkaitan dengan yang ada baris tu tadi. Billah. Kejap itu inilah kejap. Kemudiannya syaitan juga berkait dengan tanda garis ini tadi, syaitan. Kemudiannya ar-rajim. Ar-rajim pun huruf besar juga. Huruf besar. Jadi syaitan dah ada sini, isim. Sangat direjam ar-rajim. Okey. Sangat direjam ni maksud pada perkataan ar-rajim. Ar-rajim ni ialah maksud dia sangat direjam. Okey. Inul tanya, kenapa sangat? Sebab dekat sini ar-rajim ni ialah sifat. Jadi sifat ini sifat kepada apa? Syaitan. Jadi aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sifat dia apa? Biasanya orang terjemah yang direjam. Tapi kalau tahu Arabnya, kalau tahu dia punya cara ditulis ni, kalau ni maka penterjemah ni, penulis kitab ni memang telah menterjemahkannya dengan sangat tepat. Sebab apa? Ar-rajim ni ialah dia
Anda tak nak sebut ni lah, tapi dia maknanya tak nak confuse, tapi dia adalah apa ni, dia menunjukkan mubalaghah di sini, sangat sangat Ar-Rajim. Contohnya perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim kita dah biasa dengar Bismillahirrahmanirrahim. Macam di bawah ni Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita kata Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Jadi of course kita cerita tentang Allah SWT, kita letak Maha. Tapi Maha di sini sebenarnya nak menunjukkan apa? Dia sebenarnya menunjukkan perkataan tadi. Dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk yang ada mubalaghah tadi. Mubalaghah, ada ekstrim, sangat. Tapi bila bab Allah, kita kata Maha itu apa? Tak ada yang lain sama dengan dia. Tapi bila syaitan, tak ada kita kata Maha direjam. Syaitan tak Maha direjam, tapi dia sangat direjam. Jadi itu sebabnya disebut di sini sangat. Sangat. Jadi di sini dia dua perkataan ni adalah makna kepada Ar-Rajim. Jadi kejituan dalam terjemahan ini, kalau nak buat dalam terjemahan-terjemahan, jadi kadang-kadang dia jadi agak sukar juga. Jadi bila diterjemahkan secara macam ni, yang mana dia memberikan makna secara jitu, secara betul, dia punya bacaannya kita jadi pelik. Kita rasa pelik. Aku berlindung dengan Allah, okey, dari syaitan sangat direjam. Jadi kenapa rasa pelik? Sebab kita tak faham maksud Ar-Rajim ni. Kita tak ada kaedah bahasa dalam kita yang untuk memahami bahawa Ar-Rajim di sini, yang direjam di sini macam mana. Adakah dia ekstrim, maknanya sangat-sangat, ataupun hanya sekadar direjam saja. Sebenarnya ada maksud di sini, dalam perkataan di sini, sangat-sangat direjam. Okey. Okey, kemudiannya itu bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi note dekat situ, iaitu yang dalam besar ni adalah isim, yang mana digaris. Yang mana huruf besar semuanya adalah korespon dia dengan yang bergaris. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi cuba bila baca tadi, cuba lihat kepada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan isim ni, ini isim ni. Patutnya ada alif, tapi dalam tulisan mushaf tidak ada alif lah. Jadi tak ada bi-ismi macam tu, tidak. Jadi bismi iaitu dengan nama Allah Ar-Rahman, iaitu Maha Pemurah, Ar-Rahmani, atau Ar-Rahim, Maha Pengasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Okay, good to note. Kita nak lihat kepada makna juga, iaitu bila sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau perasan dia ada ra, ha, mim, di sini. Semuanya ada makna menunjukkan dia adalah perkataan asal dia sama. Rahman dengan Rahim, perkataan asalnya adalah sama, iaitu asalnya rahmat. Asalnya rahmat. Jadi terjemahan ini ialah terjemahan yang biasa, iaitu dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tapi kalau nak tahu maknanya betul-betul, kita kena rujuk tafsir.
lebih 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 sedap lah nak tengok tafsir. Nak tengok makna dia betul-betul. Ada soalan di sini, rejam maksudnya rejam macam perbuatan rejam dengan batu ke? Ni rejam, ini matrud. Matrud ni di apa? Disingkir daripada rahmat Allah SWT. Disingkir daripada rahmat Allah. Okey, baik. Jadi, okey. Kemudiannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi perkataan Alhamdu, pujian. Namun kalau kita nak lihat tafsir dan kita dengan disebabkan tafsir dan juga alif lam di sini, alif lam apa, itu jadi yang nanti kita akan cerita itulah nanti tapi biasanya orang terjemah sebagai segala pujian. Okey, kemudiannya lillahi, bagi Allah, lillahi, jadi lam di sini bukan Allah ni. Alhamdulillahu bukan. Dia alhamdulillah. Jadi ada lam di situ. Jadi lam hilang alif asal. Pada Allah tu hilang alif dia. Jadi lam jadi terus lillahi, bagi Allah. Bagi Allah. Jadi ke situ lam di situ adalah dia bukan fi'il, dia bukan isim, maka dia adalah harf. Lam itu adalah harf. Jadi alhamdulillah, sebagai pujian bagi Allah, Rabb al-alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Rabb iaitu Tuhan. Kos Tuhan di sini maksud dia lebih luas, tapi kalau kita sebut Tuhan pun terjemahan okey, namun nak tengok tafsir lebih banyak maknanya lah. Rabbil alamin, Rabb Tuhan, al-alamin sekalian alam, ataupun boleh kita kata di sini apa saja. Sekalian alam ni yang mana satu, iaitu apa saja selain daripada Allah adalah tergolong dalam al-alamin. Apa saja selain Allah, Allah kita kecualikan. Jadi semua yang selain Allah itu adalah al-alamin. Jadi maksudnya pujian bagi Allah, Tuhan pada sekalian alam. Rabb bolehkah diterjemahkan sebagai pemelihara? Boleh. Tapi pemelihara pun dia hanya satu makna dalam ni. Jadi kalau lihat kepada tafsir, contohnya biasanya Rabb, Rabb ni dia ada di situ makna khalq, maknanya dia mencipta. Allah mencipta. Kemudiannya dia ada makna terbiah juga, iaitu Rabbi, Rabbi kullal alam, maknanya dia yang memelihara, yang menterbiahkan, yang mana dia bila cipta tu bukan setakat hanya biar, dah cipta dah biar, bukan. Dia berikan apa yang sepatutnya, ajar apa yang sepatutnya untuk dia hidup terus dan kekal. Jadi Rabbul Alamin, dialah yang mencipta dan menjaga dan memberi rezeki dan mengkontrolnya dan mengawalnya semuanya lah. Kat situ. Jadi maksud Rabb ni adalah luas. Jadi terjemahan untuk Rabb ini agak sukar. Kalau kita letak Tuhan boleh, tapi adakah maknanya 100% okey? Sebab Tuhan kadang-kadang digunakan untuk Tuhan yang palsu juga. Tuhan yang palsu. Jadi ada benda yang Tuhan, kita panggil Tuhan, tapi dia bukannya Allah, ataupun dia bukan Tuhan yang sebenar.
Okey, dalam ni Ustaz dah sebut, ini setiap perkataan yang berhuruf kecil di dalam terjemahan menunjukkan bahawa ia bukan perkataan yang difokuskan dalam tajuk semasa. Ia juga akan diitalik atau condongkan. Okey. Maknanya dalam maknanya ini dari segi kaedah lah, kaedah menggunakan buku ni lah. Jadi bila kadang-kadang bila tak ada yang ini dicondongkan itu, maknanya dia bukan yang kita fokus. Kita tak fokus kat situ, kita fokus kepada beberapa perkara. Contohnya kat sini tajuk okey, bahagian yang inilah tajuk mengenai tentang nak kategori mengenal isim lah contohnya. Jadi okey, tak apa, kita insyaAllah kita akan anda akan highlight lah insyaAllah. Tapi dari segi maknanya begitulah. Tuhan mungkin ada maksud yang betul ataupun tidak. Jadi Rabb lebih baik. Rabb lebih baik. Ada dalam Kristian, kalau Kristian dia bukan guna Rabb, dia guna Ab. Bapa. Lord the Father, dia kata the Father. Jadi Al-Ab ke Ar-Rabb, yang mana satu lebih baik? Ar-Rabb lebih baik. Sebab Ar-Rabb dia bukan macam, kalau macam Al-Ab, dia orang kata Tuhan kita, bapa dia, maknanya dia sayang, bapa dia menyayangi. Ar-Rabb lebih maknanya lebih lagi daripada Al-Ab. Lebih lagi daripada Al-Ab. Bapa setakat yalah, dia mungkin dia menjaga ke apa, tapi tidak sempurna. Dia akan tapi dari segi Rabb lain maknanya, lebih daripada Al-Ab. Okey. Jadi kita asalnya dah pukul 10.48 dan tak ada panjang-panjang untuk kali ini. In fact, kita dah lebih masa. Kita insyaAllah anak-anak sepesan untuk next kelas yang minggu depan insyaAllah kita akan revisit balik formula nombor 1 ni, ringkas pada kategori, kemudian kita habiskan satu formula, satu kelas lah insyaAllah. Satu formula, satu kelas, dan kita akan baca seperti biasa macam kita sebut tadi, kita akan baca dan minta antum semua baca juga dengan nada yang senada, dengan senada dan sebut tu dengan kuat supaya boleh dengar sekali, dengar telinga tu sekali. Dan ada suara hilang. Okey. Jadi itu, dan kemudian harapnya antum dapat beli kitab, beli buku ni, bukannya kes nak menjual buku, ini bukan buku anda, dan bukan juga maknanya bukan tujuan dia itu, bukan tujuan untuk menjual buku. Tujuan dia sebenarnya nak antum ambil manfaat daripada kitab ni. Kitab ni dah disusun rapi, alhamdulillah, ada seorang yang mahir dalam bidang, dan dia akan menyusunkan formula-formula itu. Jadi kita belajar ikut formula, ikut kaedah-kaedah yang diajar. Kemudian ada lagi buat nota catatan setiap formula itu. Jadi ada ruang itu. Jadi antum apa-apa boleh belajar, dalam belajar tu boleh rekod kat situ. Jadi ada kelebihan ada buku ni, dan boleh rujuk bila-bila masa, dan nasyorkan setiap hari ada 15 minit ke, 15 minit, 20 minit ke, atau 25 minit ke, ataupun setengah jam ke, ataupun kalau nak lebih 45 minit ke, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi harapnya dapat kita teruskan lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ana nak ulang balik, Ana bagi tahu tentang ini ini borang ni, borang boleh isi dalam ini. Nak beli buku ni, kalau antum ada masalah dalam buku boleh. Itu anda tak pasti. Antum nanti bila nak beli itu isi dalam borang. Dalam borang tu ada nombor telefon, ada nombor telefon pada orang yang akan deliver buku tu. Jadi antum boleh discuss dengan
PIC tu. Harga buku 69 campur dengan postage 10. Jadi 79. 79. Jadi isi borang. Dan kalau siapa-siapa ada masalah, ni untuk siapa-siapa yang hadir kat sini, kalau ada masalah untuk beli buku, nak dahulukan, perlu bantuan untuk dahulukan dulu, anda boleh cuba dapatkan bantuan tu. Jadi antum kalau perlu, message WhatsApp kepada Ana. WhatsApp kepada Ana, nombor telefon. Nombor telefon ini. WhatsApp kepada Ana bahawa antum perlu bantuan ini, perlu bantuan, minta Ana bayar dulu. Bayar dulu, bukannya bagi free. Bayar dulu, lepas tu antum boleh insyaAllah bayar bila dah senang nanti insyaAllah. Jadi Ana akan dahulukan dahulu insyaAllah. Okay. Ya, ada apa-apa soalan lagi, Las? Boleh. Ya. Ya. Oh, ada soalan. Okey, tadi apa nak kata tadi, saya ada iklan yang menyebut 9.30. Jadi 9.30 insyaAllah Ana akan cuba on Google Meet. Google Meet, dia punya apa dia panggil, dia punya link tu link yang sama kita akan gunakan. Tapi bila kita guna, maknanya open dalam pukul 9.30, tapi insyaAllah kita akan mula 9.45. Sebab apa? 9.45 tu Anda tak mau ada yang join lewat. Biar kalau join sebelum 9.45 ataupun on the dot 9.45, dan kita akan mula terus kelas. Jadi tidak ada delay lah, tidak ada delay, ada orang masuk kemudian, jadi rugi. Dan video akan Ana share insyaAllah. Macam mana Ana fikir juga kalau ada, sila. Betul Ustaz. Ada cadangan. Oh, okey. 9.30 untuk bincang pengajian sebelumnya. Boleh juga. Boleh juga. Alright. Maknanya Ana akan buka 9.30, tapi kelas akan mula 9.45 untuk kelas masa. Sebelum tu kita akan ada perbincangan lah, kalau ada apa-apa yang nak tanya ke, nak penjelasan ke, insyaAllah boleh. Muzakarah sekali lah. Muzakarah lah. Boleh insyaAllah. Apa tadi yang nak cakap tadi? Ana lupa tadi. Tu je lah, tak ingat. Okey, ada apa-apa lagi? Saya sampai situ je insyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya.